Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Khairah binti Abdullah, guru subjek mata pelajaran sirah, ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan UPKK buat semua pelajar-pelajar yang disayangi, pelajar SATA. Diharapkan semasa menduduki peperiksaan dapat menggunakan aplikasi teknik mudah belajar sirah yang telah Ustazah berikan pada hari itu. Semoga semasa peperiksaan nanti diberi ketenangan, diberi ketajaman fikiran, diluaskan minda, dan dapat jawab soalan dengan terbaik. Good luck for you, all the best. UPKK 9A. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustazah Lydia Mariza binti Muhammad Zain, JU daripada Negeri Melaka. Ustazah doakan anak-anak Sekolah Agama Taman Anggerik Johor Bahru dipermudahkan dalam menjawab soalan UPKK 2025 dan memperolehi keputusan UPKK yang cemerlang 9A. Untuk adab. Adab dulu, baru ilmu. Anda semua boleh berjaya dengan cemerlang. Buat yang terbaik. Good luck and all the best. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak yang Ustaz kasih sekalian, peperiksaan UPKK hampir tiba. Saat yang kita nanti-nantikan hampir tiba, yang mana UPKK ujian bertulis akan bermula pada 17 hari bulan 11. Tidak beberapa hari saja lagi. Sedikit pesanan Ustaz, dalam tempoh kita buat ulang kaji, cuba kenal pasti tajuk-tajuk yang kita lemah, khususnya dalam subjek mata pelajaran sirah. Kenal pasti setiap tajuk daripada asas masuk ke darjah 4, tajuk pelajaran darjah 5, cek semula yang mana lemah, fokus dalam tempoh seminggu ini, cuba fokus. InsyaAllah, saya percaya usaha jangan dihentikan. InsyaAllah kejayaan milik kita, kejayaan milik kamu, kejayaan milik ayah dan ibu kamu. Jangan berhenti berusaha. Pastikan A dalam genggaman. Ustaz sentiasa mendoakan agar semua calon-calon UPKK dapat menjawab dengan tenang dan memberikan jawapan yang betul lagi tepat, dan akhirnya memperolehi A bagi mata pelajaran sirah dan 9A UPKK pada tahun ini 2025. Semoga kejayaan milik kamu. Usaha jangan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak didik Sekolah Agama Taman Anggerik Johor? Apa khabar? InsyaAllah tak lama lagi awak akan menghadapi peperiksaan UPKK sebenar. Apa yang saya berjagakan, InsyaAllah awak semua adalah pelajar-pelajar yang hebat. InsyaAllah saya yakin dan pasti 9A milik awak. InsyaAllah saya doakan kejayaan awak semua. Semoga mencapai keputusan 9A, berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah. Jangan pernah mengalah untuk berjuang. Ingat perjuangan, kejayaan perlukan pengorbanan. InsyaAllah pelajar Sekolah Agama Taman Anggerik mencapai keputusan 9A dengan jayanya. InsyaAllah. Apapun usaha, don't give up. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.